Assalamualaikum and welcome back guys. Alhamdulillah, aku agak excited hari ni sebab open season dan hari pertama untuk aku mancing 2026. Aku nak tengok ikan besar apa yang aku dapat pertama untuk tahun ni. Sebab kalau ikutkan aku target, aku dah biasa tinggi, kerapu, jenaha aku pernah. Jadi sekarang ni mungkin aku akan cari something yang lain sikit lah. Kita tak kata better tapi lain sikit. So hari ni aku ramai kalau ikut ramai, tapi hari ni kena lipat juga sebab sekarang ni ada 3 orang. Aku turun dekat breakwater ini. Dan okay, sebelum apa-apa aku nak share dengan korang satu benda tau, iaitu okay, aku naik dengan IB Rivit Trooper 2025 ni 2025 punya. Tapi sekarang ni dah ada model 2026 yang menggunakan transam besi. Memang lagi padu. Lepas tu dia built in pula dengan tapak tayar. Macam ni aku kena install sendiri, aku kena tebuk apa semua. Tapi yang baru punya dia siap transam besi. So kat situ korang tak payah sibuk nak buat apa-apa. Lepas tu dia siap, kalau beli tayar dia ada pula transducer punya besi. So tak payah juga nak tebuk, nak modify, nak apa. Lepas tu sekarang ni aku pair dengan enjin biasalah. Enjin ni dah setahun lebih aku pakai, enjin 15 HP. Tapi kalau korang follow aku punya FB, korang tengok dalam condition macam mana. Memang cun, aku jaga betul-betul lah. Walaupun aku henyak dia hari-hari, tapi alhamdulillah memang cantik. Okay, so kalau korang berminat nak cari trooper ataupun nak tanya macam mana IB ni, apa beza IB ni, korang bagi tahu je. Sebab kita Rivit ada banyak jenis IB dan macam-macam jenis produk. So korang boleh WhatsApp aku dalam link description, ataupun nak tanya pasal produk, nak beli ke apa, korang boleh tanya direct aku, ataupun ada link Adi Rivit, korang boleh beli direct kat sana. Ok, aku pakai 3.6 meter 3.6 meter ataupun 360, size 360 Trooper. Dan kat sini aku pair dengan Mercury 15 HP. Memang awesome, aku pakai memang ngam, laju, padu dan tak banyak buah lah. Alhamdulillah. Memang tak ada lagi orang cakap kes-kes yang agak berat lah untuk aku handle enjin ni. Biasanya kalau problem pun minyak habis. Macam tu je lah. Memang tak ada masalah. Alhamdulillah aku pakai. Semoga enjin ni terus berjasa dengan aku. Dan aku pakai IB ni dah setahun sebab keluaran 2025. Dan aku memang dah henyak, aku dah jemur, aku dah buat macam-macam, tapi still alhamdulillah tak ada apa-apa. Dan tak ada part-part yang gam tercabut. Dan memang cantik lah. Dan kat sini aku nak share sesuatu sebelum korang beli IB ataupun pergi mancing. First kali korang tolong pastikan safety korang betul-betul terjaga. And then kalau macam turun tempat baru, korang lock location dalam sonar supaya bila nak balik korang tahu nak pergi arah mana. Sebab ada kejadian yang kita tak nak benda ni jadi. Walaupun orang kata tempat sendiri, tapi kita cuba juga buat. Sebab aku pun buat, aku lock location tempat aku biasa turun. Sedangkan aku dah main sini dekat belas tahun. Dan yelah, kita tak tahulah malang tu tak berbau kan. Tapi kita cuba elakkan dan kita buat penambahbaikan. Kalau boleh kita ada walkie-talkie, kita turun by grouping, jangan solo. Dan kalau macam ada orang lebih lama nasihatkan kita dengar lah. Mungkin ada sesuatu yang baik kita boleh ambil kat situ. So tak nak buang masa, aku pun nak set up IB. Lepas tu kita mancing, let's go. Ok, bismillahirrahmanirrahim. Pagi ni kita akan cuba first kali cari patipok sebab aku target awal tahun ni memang patipok lah. Tapi kalau ada lah, kalau tak ada nak buat macam mana kan. Aku akan pakai umpan isi ikan. Ini ikan tahun lepas, tak tahu lah jadi ke tak, tapi kita cuba lah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada alhamdulillah. Okay. Ada geng. Ada.
highlight of the day. Oh, patipuk. Oh, besar geng. Oh, mantap kali bosku. Alhamdulillah. Lanjut lagi. Alhamdulillah. Patipuk pertama geng. Ni dia patipuk pertama. Lebih kurang sekilo lebih lah. Hampir 2 kilo. Aku dah cakap awal tahun, inilah lesen pertama aku geng. Tapi tak boleh nak tepuk geng, ni tajam. So kita cek mata, kita buang mata dulu. Alhamdulillah. Mata single je. Ni dia. Padu. Okey. Cangkuk je. Umpan ikan macam tu je. Sekarang ni aku pakai umpan selah, isi selah. Tahun lepas. Okey, jom. Sedikit kita cari dia. Tak tahu lah. Biasanya hari tu kalau turun memang meletup lah. Tapi ni tengok macam kurang sikit. Dia ada atau dia belum nak makan ke, aku tak tahu lah. Dia ikan yang duduk dekat structure lah. So kita memang kena baling dekat structure and high risk lah. High risk, high reward lah. Sebab ini ikan target kita. Oh, makan lagi geng. Makan lagi. Allah, lucu. Lucu. Okay, kita baling. Strike geng. Strike geng. Kasar. Ini kasar. Oh, kasar. Ini kasar. Gila kasar geng. Oi. Ini besar oi. Ini besar. Besar. Wah, 23 kilo. Banyak asal bawah ni. Damn man. Allah. Lepas. Sauk tak lepas. Tak lepas masuk. Ui. Bapak. Besar kan? Besar. Besar. Oh
3 kilo ada ni. 3 kilo tak sakit bosku. Alhamdulillah. Ikan kedua. Inilah lesen aku tahun ni. Tadi kecil sikit, 1 kilo lebih je. Dia umpan tu turunnya tup, macam siakap makan. So, okey geng. Ni patipuk kedua, memang agak besar. Lebih kurang saiz 2 kilo. 2 kilo lebih lah. Besar baik. Tapi aku pernah dapat besar lagi. Tapi kali ni alhamdulillah ini memang cukup baiknya saiz lah. Aku rasa banyak lagi weh. Okey, jom. Okey geng, ada makan. Oh, jangan masuk tiang. Okey dah. Alhamdulillah, kita bawa keluar dah. Padu geng. Aku tak boleh tak mati enjin sebabnya aku drifting masuk ke tiang. Jadi aku nak kena control boat. Padu geng. Pecah periuk. Alhamdulillah. Good size, 1 kilo lebih lah. Tapi 1 kilo lebih pun kuat weh. Itu dia, alhamdulillah. Dia 1 kilo lebih. Mata cantik dekat pipi. Timing hook up tu cantik lah. Kalau besar biasanya memang merut lah. Alhamdulillah, padu geng. Target tercapai. Ikan yang ketiga. Aku tak adalah kata nak target berbelas-belas ke. Ada alhamdulillah. Tapi kita cari dia dulu pagi ni. Alhamdulillah sebab arus agak slow ni. Jadi memang target dia lah. Woi, cepat woi. Ikan makan ni. Dia sebenarnya lagi laju kalau anak ikan tau. Cecah air biasanya dia terus kejar. Kalau ini dia lambat sikit. Kalau yang segar aku tak tahu lah. Tapi ini dah setahun dah ikan ni dalam freezer aku. Jadi aku buat umpan lah. Makan geng. Ya. Kasar. Ini agak kasar. Lompat-lompat macam siakap. Good fish. Dekat nanti yang pula. Alhamdulillah. Good fish. Besar. Oi, tak habis lagi. Dah lah. Boleh dah nak naik tau. Kuat geng. Alhamdulillah. Ikan yang keempat. Dia makan macam siakap, tegang bawa sembat. Okey, ni dia ikan keempat. Mantap. Okey geng. Ya.
lagi geng. Banyak dia banyak. Dia banyak. Dia dah start galak. Ush. Sedap-sedap. Oh. Ush, nak kayuh pun tak boleh. Alhamdulillah. Ke berapa? Kelima Aku bagi Aziz dah try. Tapi Aziz buang ikan. Dia kata besar sangat. Dia nak yang kecil-kecil. Aziz putus geng. Nasihat dia drag ketak lah. Jangan air sangat. Sebab barang ni dia menekan. Tak kuat. Okay. Tekan terus geng. Oh. Ya, okey. Nice. Berpusing-pusing bot aku. Layan ke dia. Sebab tiang dekat. Aziz putus kena tiang. So aku kena kontrol betul-betul supaya jauh daripada tiang. Sebab dia duduk betul-betul dekat tiang. Cantik. Alhamdulillah. Ini 2 kilo. Tengok, cantik je hook kat situ. Nice, circle hook. Ni dia. Patipo paro. Baling turun. Oh Aziz bahan. Jangan lu jangan jangan putus. Jadi strike. Sauk. Baru sedap ah. Jumpa fighter sebenar. Patipo. Oh, bahan bulok geng. Ya. Oh. Pan. Alhamdulillah kecil sikit. Kita lari dulu sebab kita tak nak kacau. Dia duduk kat tiang ni.
Dah. Aziz dah batai. Dah balik belum? Balik lah. Aku landed ni, come on lah. Tu dia. Dia tanya aku dah baling ke? Ni ikannya. Alhamdulillah ini paling kecil dalam sekilo lah. 800 ke sekilo. Boleh tahan lah. Aku nak bawa balik kampung ni. Kita buat kari. Oh, Aziz faham buluk. Terus. Jangan bagi lama, dia masuk kan. Mana anak ikan? Oh, dah kena dah rupanya. Siut, masak putus dah ni. Ui, masak enjin pula mati. Baiklah. Betul-betul tepi tiang, geng. Betul-betul tepi tiang. Okey, dah keluar tiang. Baru kita boleh fat. Besar. Patutlah. Tangguh. Kosong lah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. So geng. Apa? Woi. Enjin hidup reverse ah. Aziz putus lagi. Kata dah betapa lah kat Genting. Duduk atas bukit 3 bulan. Aziz putus lagi. Okay, strike guys. Dalam tiang. Keluar. Okay, alright, nice. Nak suruh keluar dari tiang tu. Bosok. Nuto, bapok. Aziz putus-putus guys. Dapat ikan pogo je. Alhamdulillah. Menurut lagi. Allah, tengok. Berbulu kan bahan tiang. So aku akan lepaskan dia. Ada, dia gigit babi. Kau duduk dalam ni dulu. Sayang ah. Dia tengah ada time ni nak kutip. Nanti dah payah dah. Tunggu tahun depan pula lah. Tahun depan. Nak feel tarik ikan ni lah dia. Ni dia geng, bapak kan. So alhamdulillah. Yang ke 172.
Memang padu geng, besar. Ada dalam 2 kilo. Ni ikan ni aku tak tahulah, sebenarnya aku tak berapa biasa makan patipok ni. Sebab biasanya aku akan jual. Tapi yang aku akan bawa balik untuk raya nanti. Lepas tu aku akan cari ikan lain kejap lagi. Jadi slow-slow kita mancing. Sementara dia makan, kita bahan dia dulu. Okay, jom sambung. So tu, molek. Okay guys, strike. Ya. Wah. Wah. Lihat. 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 Tiang tu siut. Okay. Oh. Sedap geng. Dia punya tekan tu. Oh. Makan tu je siakap. Alhamdulillah. Besar tu. Alhamdulillah. Ikan ni gagah. Enjin kena hidup tu tak tahan tu. Tu dia. Saiz kilo lebih. Tapi dia punya tarik masuk tiang lah. Yo. Alhamdulillah. Oh yo. Alhamdulillah. Abang. Oh, bang pula. Oi, tu gulung dia masuk dalam. Reverse. Okay, alhamdulillah guys. Ikan yang ke 232. Tadi ada seekor lucut. Yang lucut tu memang tak sempat buat apa. Laju sangat. Tak dan nak terambat. Tapi bukanlah putus ke apa, tapi lucut lah. So alhamdulillah ikan ni kaya landed. Makan yang sama tak ada putus-putus. Ni dia patipok. Okay guys, lepas bergasak tadi, tali leader dah berbulu, ikat leader, putus pula aku pergi bakar leader. Lepas tu ikat lagi sekali dan kita akan pergi jigging lah. So planning aku kita akan pergi ketuk-ketuk batu. Slow-slow lah, kita naik slow-slow sebab nak tunggu arus pasang. Arus pasang nanti mungkin kita akan start trolling balik kejap. Lepas tu kita akan main ketuk-ketuk. Macam tu lah kita tukar lah tengok mana dia. Sebab patipok sekarang ni memang tak makan sebab arus agak slow lah. Memang arus mati pun. Jadi patipok ada tapi tak nak makan. So petang kan mungkin aku akan repeat balik. Tengoklah macam mana. Kita nak buat masa. Tengok Ajis pun strike padu. Aku pun alhamdulillah dah ada yang target. So kita akan cari yang target kedua pula, ikan batu. Let's go.